Okey, formula arah HS1, F1, F2 dah video sebelum. Sekarang kita masuk F3. F3 ni adalah DSV by ataupun DSV cell. DSV ni bukan Datuk bukan. Dia adalah tingkatan bagi nama Diamond-Stack Volume. Okey, Diamond-Stack Volume. Diamond-Stack Volume ini terbahagi kepada dua bentuk, iaitu yang pertama kita panggil DSV Volume. Maksudnya adalah satu batang candle yang bersaiz sangat besar dan dia full body. Janganlah rigid sangat. Kau tengok tu memang betul-betul full body. Body botak atas, botak bawah. Kalau ada shadow tu pejam mata lah. Tapi kita tengok saiz dia sangat besar. Sangat besar dan body dia tu besar. Itu DSV volume. Yang kedua adalah saiz dia besar tapi body dia kecil. Maksudnya kat sini adalah okey, yang ni nama dia DSV shadow. DSV shadow. Maksud dia kat sini adalah shadow dia tu yang besar. Okey, shadow yang tu yang besar. Tapi kalau kita tengok shadow ini dia agak, kita nak kena faham lebih sikit Kita nak kena faham lebih sikit. Yang pertama, kalau market ke buy, okey, DSV ni dia ada DSV buy dan DSV sell. DSV buy maksudnya adalah candle buy yang sangat besar, contoh macam ni, contoh. Okey, dan DSV sell adalah satu candle yang bersaiz sell sangat besar macam ni, contoh okey. Dan kalau katakan kita ada market yang pergi ke buy, body dia kecil, mungkin macam ni, mungkin bersaiz macam ni, mungkin bersaiz macam ni, mungkin bersaiz macam ni kan, mungkin juga saiz macam ni kecil, tapi shadow dia tu sampai atas tau. Shadow dia tu sampai atas. So ini adalah DSV shadow. Okey, kalau candle ke buy, shadow yang ke atas ni yang kita nak tengok. Kalau shadow ke bawah tu bukanlah, itu dia lebih kepada dia turun, dia naik, dia reject, dia bukan dalam kategori yang tu. Kita nak kalau buy, shadow atas. Okay, kalau sell shadow bawah. Kalau macam ni, body kecil dan shadow pun kecil. Kalau kita kira keseluruhan dia kecil lah volume dia. Yang ni body sell besar dan shadow pun besar juga. Nak panggil Diamond-Stack Volume ataupun Diamond-Stack Shadow, terpulang. Tapi kenapa market pergi ke sell walaupun DSV sell? Okey, itu yang pertama, bentuk dia. Yang kedua adalah bila berlaku yang kita boleh katakan dia sebagai DSV. Okey, yang pertama, dia terbentuk waktu AUO dan sebelum LO. Maksudnya adalah candle besar, yang bersaiz besar yang terbentuk di sekitar sini. Okey, daripada pukul lebih kurang lah, tak payahlah nak tu sangat. AUO lewat malam dan sebelum LO. So sekitar sini kalau ada candle besar yang sangat besar, itu DSV. Dia boleh terbentuk selepas zon A, dia boleh terbentuk sebelum zon A. Okey, mana-mana saja tak kisah. Pertama, bentuk. Yang kedua adalah waktu dia. Okey, waktu dia. Yang ketiga adalah saiz dia, volume. Okey, bila kita kira volume, refer balik pada video sebelum ni, bab volume. Okey, bab volume, mengira volume candle. Sebelum ni kita kira volume candle daripada open candle pergi ke shadow. Tujuan dia adalah, yang paling utama adalah kita nak identify candle DSV ni terbentuk tak DSV, ada tak DSV. Kalau tak ada, relax sikit. Kalau ada, DSV lah kan. Jadi kalau tak biasa mengira, kita tak tahulah. Contoh macam yang ni, ni shadow besar ni, style candle DSV ke? Tengok kan, tengok sendiri. Okey, yang ni. Jadi kita nak tahu berapa volume dia
untuk kita katakan besar, kita ukur je macam ni. Kita ukur. Okay, yang paling besar by dekat sini. Okay, yang paling besar by kat sini. Okay, kita bandingkan dengan yang lain-lain. Candle sebatang candle tu, nampak tak? Yang ni saiz macam ni. Yang ni kecil, 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 kecil. Okey, okey. Bab yang ketiga ini volume. Selain daripada kita kira volume dia, kita kena identify juga adakah dia hanya sekadar candle besar ataupun dia adalah sangat besar. Sangat besar kat sini kita panggil sebagai term dia adalah HSJ volume. Sama ada HSJ volume ataupun HSJ shadow ataupun DSV volume ataupun DSV shadow ataupun DSV sama. Okey, DSV ataupun HSJ volume adalah benda yang sama saja. Cuma kadang-kadang kita panggil HSJ, kadang-kadang kita panggil DSV. Macam tu je lah kan. Jadi kita kena bezakan dulu candle tu candle besar ke ataupun candle yang sangat besar. Kat sini, adakah ini candle besar ataupun sangat besar? Bila kita tengok candle ni dengan candle yang ni, dia lebih kurang saiz. Nak kata dia langkau sangat ataupun jarang sangat berlaku, tak juga kan? Tak juga. Okey, yang ni kecil lah. Okey, yang ni kecil kan. Yang ni contoh yang ni body kecil, shadow cell besar. So ukur saya dulu. Besar pun tak. Okey, candle besar pun tak. Apatah lagi candle yang sangat besar. Yang ini ni lebih kurang. Okey. So kita nak kena bezakan dulu besar dengan sangat besar DSV. Macam mana? Kecilkan cat. Kita boleh nampak terus. Yang tadi tu lebih kurang. Dekat sini. Kat sini barulah kita nampak. Ini besar betul ni. Yang ni pun besar betul. Dan yang ini pun besar betul. Jadi candle yang besar tadi adalah candle besar. Kan? Candle yang sangat besar ini yang sangat besar. Kita boleh tengok daripada jauh. Kita teropong daripada jauh, kita boleh nampak dah. Wow, besar. Ada lagi tak? Okey, ni kalau tak biasa, kita mungkin CB ke HSJ? TB ke HSJ? Okey, saya ini adalah HSJ lah, HSJ shadow. Kita boleh tengok lah. Aturan dia kita tengok. Kita jangan tengok depan. Kalau kita jumpa kat sini, kita bandingkan dengan yang belakang. Kalau kita jumpa kat sini, kita bandingkan dengan yang belakang. Okey, itu yang ketiga. Perkara yang ketiga, kenal. Tapi kenal saja, nak buat apa kan? Yang keempat, DSV ni, okey, SJ volume ke ataupun DSV ke, samalah. DSV ni, bila kita sebut DSV, kita lebih kepada satu term dia, iaitu isyarat akhir. Maksudnya kalau market kebai, tiba-tiba keluar satu candle buy yang sangat besar, shadow atau volume terpulang. So dia menandakan market nak ke buy ni akan berakhir. Isyarat akhir buy dah ni kan. Waktu macam ni Wah, isyarat akhir buy dah ni. Dia dah tukar arah ni, nak tukar trend dah ni. Contoh dia nak tukar arah ni, tapi dia tak wajib tukar arah. Dia boleh jadi dia sambung, dia boleh jadi dia tukar arah. Maksudnya kat sini isyarat akhir tu bagi tahu kita ini mungkin tukar, mungkin tak. Macam mana kita nak kenal kan? Masuk di sebalik dia adalah, kalau tak nak keliru, kita akan panggil macam ni, akhir dan momentum. Candle besar itu kita panggil candle momentum ataupun candle akhir. Candle momentum macam mana nak kenal? Okey, formula arah SS1 menyatakan F1, F2, F3. Maksudnya F3 DSV ni berada di tangga yang ketiga. Kalau ada F1, DSV tu batal. Kita kena ikut F1. So isyarat akhir tadi batal. Kita dah tak payah nak tengok dah akhir ke tak, apa payah nak pening kepala, sebabnya dah ada F1. Kita kena ikut F1. Contoh yang
contoh yang kat sini kan, ini adalah market ke buy, dan keluar DSV buy. Akhir buy, isyarat akhir buy dah keluar, mungkin dia akan tukar ke sell. Bang, tengok formula. Ada tak F1? Kalau ada F1, F3 batal. Jadi kita kena ikut F1. F1 maksudnya adalah dia mungkin F1 terbentuk. Okey, kita ambil yang pertama. F1 yang terbentuk selepas DSV. So ini kita dah jelas dah. F1 itu kita kena ikut, FV itu F3 itu batal. Okey, dan kita tunggu arah. Katakan keluar dulu F1, lepas tu DSV. Kan? DSV itu kita katakan momentum. Sebab kita kena follow F1 dan keluar arah daripada F1 dengan candle besar. So itu adalah momentum. Lebih kurang macam ni. Kan? F3 ini, DSV ini adalah candle momentum. Sebab apa? Sebab ada F1. Tapi kat sini F2 lah. Okey, kat sini F2. So dia boleh terbentuk sebelum F1 ataupun sebelum F1. Sebab F1 dalam kelompok yang dekat sini kan. Okey, ini DSV juga terbentuk selepas F1. So F3 batal, ikutlah F1. Okey, contoh. Dan yang kedua adalah F2. Kalau terbentuk F2, lepas tu DSV pun sama juga tadi. F2 DSV. So ikut formula, F2 menang dengan F3. Jadi F3 ni batal. Maksudnya kita kena baca ke laut tenang, keluar ke buy. Di kat sini kita baca dia sebagai candle momentum. Kita tak panggil dia sebagai candle akhir, sebab ada LT ataupun ada F2. Okey, faham Dan kadang-kadang boleh juga terbentuk DSV dulu, sebab dia dalam zon masa dia DSV, lepas tu F2 kan. Ingat je lah dia punya konsep dia tu, F1, F2, F3 kan. Kalau ada F2, F3 batal. Kalau ada F1, F3 batal. Kalau ada F1, F2, F3 batal. Ingat formula tu sahaja. Untuk kita hilangkan keliru. DSV ni akhir ke tak? First identify dulu. Ada tak F2? F2 ada. Apa hal kau nak pening-pening pula dengan F3 ni? Kau ikut je lah yang ni. Apa dia cakap? Keluar rapai. Okey. Macam tu lah, lebih kurang senang Okey, kita nak identifykan candle besar itu momentum ataupun akhir. Cara dia macam, katakan F2 tak ada, F1 pun tak ada kan, tapi ada DSV je. DSV sahaja ada. So kita kena ikut DSV itulah, barulah DSV itu sebagai isyarat akhir. Sebagai isyarat akhir. Contoh ada DSV buy kat sini, ataupun dekat sini DSV buy selepas zone A, sebelum zone A, waktu AUO ada DSV buy kan, market ke buy, DSV buy. Dalam masa kat situ kita tengok F2 tak ada. DSV. Lepas tu kita tunggu, kita pun pegang DSV ni F3. Dalam masa yang sama kita melihat, meneliti ada tak wujud F1 selepas itu. Sebab F1 boleh batalkan balik. Tapi kalau tak ada, FT itulah yang pegang market pada hari tersebut. Faham konsep dia kat situ. Tapi tak boleh. Contoh macam F1 dengan F2 tadi, kita kata kena sabar bang. Kalau keluar laut tenang, kau tak boleh terus masuk. Kau kena tunggu, sabar dulu. Sama juga dengan DSV. Bila keluar DSV, kau tak boleh terus masuk. Kau kena sabar, kena tunggu. Nak tunggu apa? Nak tunggu apa, inilah yang kita gunakan konsep AS, EB, AS. Macam ni AB ke buy, akhir buy. Lepas tu kita cari ES dan kita cari ETS. Maksudnya kita kena menunggu perkara tersebut. Kalau AB, kalau AS sama tak? AS, EB, ETB. So lengkap sahaja 3 benda tu, barulah kita boleh masuk. Bila muncul F3, janganlah muncul je F3 kan, DSV sell,
terus masuk tak, baru dah DSV sell AS. EB mana? Okey, ini EB. ETB mana? Okey, ETB. Boleh lah masuk. Contoh macam tu lah. Okey, contoh macam tu lah. Tapi kena ikutlah formula tu balik. Ada F1, F3 batal. Tak ada F1, F2, S3 kita pegang. Okey, tapi cara nak masuk dia, apa yang kita nak kena tunggu dia, timing dia tu bergantung pada market, bergantung kepada tiket. Tapi formula dia, kalau F3, formula dia macam tu untuk kita masuk. Okey, faham Azan?